Zikir adalah amalan yang paling mudah, namun besar ganjarannya. Ia menenangkan hati, menguatkan jiwa dan menjadi penghubung antara hamba dengan pencipta. Dalam kehidupan moden yang sibuk, ramai berusaha mencari ketenangan rohani di tengah tuntutan dunia. Tasbih tradisional hanya berfungsi sebagai kiraan manual, tanpa rekod atau peringatan. Tasbih digital sedia ada, kebanyakannya diperbuat daripada plastik, kurang tahan lama dan tidak estetik. Tiada integrasi dengan teknologi pintar untuk menyokong amalan ibadah harian yang lain. Hadir sebagai solusi, Tasbih Sukma, sebuah inovasi yang menggabungkan nilai Islam, estetika dan teknologi moden. Tasbih ini lahir daripada batu jet hijau berkualiti tinggi, memancarkan aura tenang dan mewah. Dial daripada jet hitam yang elegan menyerlahkan keanggunannya. Paparan LED berlapis cermin sapphire, tahan calar dan kekal jelas walau di bawah sinar mentari. Tenaganya disokong panel solar yang memberi tenaga berterusan, menandakan ketahanan tanpa henti. Bahagian rangka luarnya ditempa daripada titanium yang teguh, simbol kekuatan dan keabadian. Reka bentuk ergonomiknya memberi keselesaan apabila digunakan, serta paparan yang mudah dilihat, seolah menyatu dengan genggaman pengguna. Tasbih ini juga disokong oleh aplikasi telefon pintar yang merekodkan amalan zikir, peringatan waktu solat, koleksi hadis, arah kiblat, lokasi masjid terdekat, mushaf Al-Quran lengkap, serta himpunan doa-doa. Tidak seperti tasbih biasa, inovasi ini menggunakan sistem kiraan berasaskan chip mikro dan sensor pintar untuk ketepatan penuh. Ia ringan, dicas melalui solar dan direka dengan elemen minimalis moden yang mengekalkan nilai tradisi. Dengan permintaan tinggi terhadap produk Islamik moden, tasbih digital ini berpotensi dikomersialkan secara besar-besaran. Ia boleh dijual sebagai cenderamata korporat, hadiah atau produk eksklusif. Tasbih Sukma, inovasi dari alam Melayu untuk dunia, membawa ketenangan jiwa dalam setiap detik kehidupan.